Terima kasih kerana datang kepada podcast Cekedak Cekedu Bayu Bish. Soalan yang paling serius adalah nyatakan nama doktor. Oh, serius ya? Nama doktor dan doktor belajar di mana? Okey, nama saya Dr. Hisham Muhammad Sharif. Okey, so saya dilahirkan di Tanjung Karang. Saya masuk di universiti di USM lah. Saya ambil jurusan perubatan, yang mana masa saya jurusan perubatan ni terus ke Kebangkrian lah. Sebab tu boleh kecek Kelantan sikit lah. Sebab lama duduk sana kat Kelantan tu kat Bintang. Kenal Besut? Masuk kenal? Kenal. Okay, Besut tu nama orang je, nama tempat je? Nama tempat? Nama tempat. Familiar? Familiar.